Hai, Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, jumpa lagi. Sekarang kita berada di Tanjung Balau. Cuaca hari ni kurang memuaskan. Hujan. Kita hujan daripada Kulai tadi sampai ke Tanjung Balau hujan. Hari ni kita datang tiga keluarga. Hujan ya, sekarang tengah hujan. Hai kawan-kawan. Assalamualaikum. Salam. Kakak YouTuber Bolehlah. Sikit-sikit. Isya. Hai. Hai awak. Jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe. Like and share, subscribe dan follow. Apa mak ngah tunjuk tak cakap. Ni, saya pria. Hari ni kita main bakar-bakar ya. Campurau. Ni Sarawak bagi ikan kurau. Yang mana kau lah? Kau dah cakap tadi jangan bercakap. Memang banyak kena edit. Aduh. Habis. Kan? Aduh. Alhamdulillah kita hari ini dapat gazebo, tempat untuk berteduh. Orang ramai, tapi cuaca tidak mengizinkan untuk bersiar-siar. Hujan. Laut bergelora. Ada bendera merah ya di sana. Tanjung Balau. Kalau tak hujan, sini kita boleh berbasikal.
Kalau tak hujan ni pasti sesak dekat sini. Saya datang lagi mengganggu ketenangan anda. Ini masih available Allahu Akbar. Dah ada yang masak ke? Aduh, ni orang-orang dapur. Sila angkat tangan. Bulan kedua ada tas. Itulah tempat tak ambil tadi. Tak bawa dia. Yang ni kan pun dah habis dah. Boleh basuh. Ya. Sekarang viral orang tangkap orang Kelantan. Yes. Kita akan cuba temu duga 2-3 orang lah. Seorangnya saya akan cuba temu duga dia. Okey, cuba saudara. Cuba saudara sebut bau. Bau. Cuba klinik. Sudah klinik. Klinik dah keluar dah. Klinik. Klinik betul nampak bunyi macam ya dah ni 300 setengah. Lagi. Ikan. Sya'ala. Gok-gak. Oh. Sekarang jam Dia yang dia ada lampu tadi. 8-9 minit malam. Kita baru nak makan-makan. Angin kuat Aisyah. Hai. Cik Ana. Saya. Awak carut. Kita ada tiang lampu. Kita ada pohon. Lampu Tiang lampu. tak boleh. Tak boleh cabut lah. Beria lilit. Orang dapur ni orang dapur. Jangan lupa tak beratur. Kakak, Siapa gantung ni? Ika. Nah, makan. Dia nak dengar juga. Siapa gantung dia kata. Yang gantung tu lampu yang paling tinggi. Angin kuat. Memang sangat kuat. Dan kita baru nak makan. Pinggan mana pinggan? Boleh makan dah ni? Boleh. Di sini dia ada medan selera. Tandas pun bersih.